Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Oxford untuk tahun ni, Umi utamakan yang lulus Oxford pada tahun 2024. 400 orang dulu masuk, yang lulus berapa belas orang sahaja. Untuk yang lulus Oxford, Umi utamakan untuk tiket umrah percuma untuk diorang. Andainya tak dapat nak bagi percuma, itu takdir daripada Allah SWT. Tapi Umi tengah usaha insya-Allah. Jadi banyak-banyak tolong backup naik baca Yasin. Jangan ingat nak pergi umrah percuma, buat dono je. Buat suka hati je, buat tak tanggungjawab. Nak pergi tu kena ada amanah. Amanah yang kita beri, suruh awak sembahyang, suruh awak puasa, suruh awak qada solat, suruh awak qada puasa, suruh awak belajar kepada aun balik, iaitu masuk menghafal Quran, menghafal Yasin, membaca Yasin, membaca Yasin, membaca Yasin. 1 kali kita membaca Yasin, 3 kali umpama khatam Quran. Allah bagi mudah nanti kerja kita. Nak pergi umrah mudah, nak berjalan mudah. Kat sana nak bergerak mudah, rasa tak larat mudah. Jangan takut kalau tak larat sana ada tukang tolak. Bayar je. Kalau ada duit, semua boleh. Bagi yang ada penyakit, Umi tak syorkan awak menapak, boleh menapak sikit-sikit. Yang lain, jangan bimbang. Ambil je orang Arab tolak. Nanti dia minta bayaran, bayar je. Bayaran tu awak anggap sedekah. Jangan kat sana, jangan berkira. Jangan berkira nak naik bagi, berkira, mahal lah tu ni. Itu rumah Allah. Jangan berkira. Nak seorang tolak kita, jangan berkira, mahal lah dia tolak tu ni. Jangan berkira. Di rumah Allah, sedekah untuk diri kita sendiri, memudahkan urusan kita. Jangan sedekah ke orang, sedekah ke kita. Kita ambil bagi, kita ambil itu kursi tolak. Aku larat, aku jalan kaki. Jangan cakap larat. Naik je, Umi cakap naik. Ikut Umi. Sebab kita nak simpan tenaga untuk kita nak tonggang-tonggik. Nak mohon ampun dengan Allah, nak solat hajat, nak solat taubat. Kita nak pakai kepala lutut kita ni. Kita nak pakai kat sana. Kita nak pakai bukan untuk kita je. Kita nak buat badan untuk mak kita. Kita nak buat badan untuk ayah kita. Jangan hari pertama datang bersemangat semua. Tak apa. Aku tak payah naik kereta tolak. Aku boleh belaka semua. Sampai nak ke badan ayah dah tak mampu. Sampai nak ke badan ibu dah tak mampu. Semua habis, kaki sakit. Masuk hospital sana ke apa. Sisih balik. Sana kos mahal, macam-macam boleh berlaku. Jadi jangan terlalu hempas badan. Tolong dengar cakap Umi. Kalau Umi kata buat parat tu je, parat tu dulu. Kalau buat parat ni. Umi kenal anak Umi seorang-seorang mampu dengan tak mampu. Jadi kat sana jangan degil-degil dengar cakap Umi. Kalau Umi pergi situ, ikut situ. Kalau Umi pergi sini, ikut sini. Melainkan kalau korang dapat tahu, nanti dia punya bas dengan tempat umrah tu dekat je. Keluar hotel, terus naik bas, terus pergi ke umrah. Lepas tu keluar daripada pintu masjid, terus naik bas pergi ke pintu hotel. Semua jangan bimbang. Tak ada nak makan, kita beli. Jimat-jimat, semua jimat-jimat. Beli makanan, kita kongsi-kongsi. Umi akan minta ustaz, kalau boleh bilik kita semua bilik sama. Ya, bilik bersama. Bilik bersama, kita tidak berpisah. Jadi senang Umi nak kawal korang tiap-tiap hari. Kalau agak-agak babi, aku tarik telinga seekor. Tak cukup tarik telinga, aku tarik rambut. Tanggungjawab Umi pegang amanah menjaga korang. Suami korang izinkan, bermakna korang di bawah tanggungjawab Umi. Bagi yang tak baik baca Yasin, tak solat, tak sembahyang, tak qada solat, tak qada sembahyang, tak buat betul-betul yang apa Umi cakap, baik baca Yasin, naik baca Yasin, kemungkinan dia tak dapat tiket umrah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengenal. Umi cakap betul-betul ni. Baca Yasin banyak-banyak setiap hari, jangan berhenti. Kalau tak 15 orang tu Umi potong. Ada yang Umi tinggal, jangan menangis, jangan last-last keluar daripada grup. Sendiri yang tak nak berubah ataupun Allah tak izin. Umi cakap apa dengar. Kalau Umi cakap naik baca Yasin, naik baca Yasin. Macam mana kerja sibuk pun dekat rumah. Baca Yasin, hafal Yasin, baca makna dia. Setiap hari, bukan 1 kali, banyak kali. Umi dah ajar kat Kak Long kan semua. Kak Ngah pun sama baca juga. Mana tahu kuasa Allah.
Nama Kak Long seorang tak naik, tak ditarik. Ada masalah tak boleh nak pergi ke apa. Pok saya tarik Kak Engah pada tahun ni. Berjaga-jaga. Baca Yasin, baca Yasin. Naik baca Yasin. Umi tak minta lain. Umi minta awak naik baca Yasin, sembahyang, qada solat, qada puasa, sembahyang taubat banyak-banyak. Nak pergi ke umrah, hati kena bersih. Bertaubat, ya Allah, aku nak berjanji, ya Allah, aku nak berubah untuk diriku dan anak-anak. Nak kaya, doakan mak ayah selalu, iaitu membadarkan ayah kat sana. Niat. Walaupun mak ayah kita hidup lagi, kalau rasa mak ayah hidup mampu, dia belum nak terbuka hati dia nak pergi, tak apa. Kita rasa kita mampu, kita badarkan dia. Kita umrahkan mak ayah kita daripada sana. Itu terpulang kat dia. Kalau dia rasa tak nak, tak apa. Kita umrahkan lagi mak ayah kita. Sebab siapa anak yang mengumrahkan mak ayah dia, bukan kaya di dunia saja, kaya di akhirat. Allah bagi mudah belaka kerja kat dia. Kat sana jangan sombong. Doa untuk mak, doa untuk mak, doa untuk mak, doa untuk mak. Bagi yang beristeri, doa untuk suami, doa untuk suami, doa untuk suami. Tapi mak ayah dia, doa untuk mak dia lah. Mak dia lagi kuat. Nak jadi anak yang soleh, anak yang berjaya, doakan untuk mak. Suami pun doakan. Juga mak ayah suami pun kita doakan. Sebab kita nak suami kita masuk syurga kan? Bila kita nak suami kita masuk syurga, kita kena mendoakan ibu dia. Supaya ibu dia mendoakan dia. Ataupun arwah ibu dia kenal dia. Semoga dimudahkan untuk anak umi semua. Angah, kuat semangat Angah. Kuat semangat tahun ni. Mesti kena lulus Angah. Mesti kena lulus. Angah janji kita dengan umi. Angah mesti berubah tahun ni, Angah mesti lulus.